Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak unboxing. Saya ada satu parcel nak unboxing, tapi itulah tengok parcel ni menyedihkan. Tengok kemik-kemik campaknya. Ini selotip ni pun macam dah nak terbuka sikit lagi. Padahal ada tulis fragile. Aduh, apa benda lah. So, tanpa melengahkan masa, mari kita buka. Tengok apa yang ada dalam ni. Ada 4 tin Honda. Tak tahulah kita dapat design apa. Kita cuba buka. Okey. Kita dapat Honda Ahmad. Ahmad ni online je ada. Setakat ni yang dijumpai yang berada di online. Honda keluar Ahmad Rosamnol. Tapi kita tak boleh minum sekarang. Sekarang tengah puasa. Puasa kita tak puasa. Kita letak tepi sebab tujuan kita ni bukan untuk tin Ahmad tu. Sebenarnya ini merch terbaru daripada Honda. Itu dia. Ini dia. Itu dia. Ini dia. Tak apa, mari kita buka tengok. Kita ada sampul raya. Selamat Hari Raya. Maaf Zahir Batin. Salam Aidilfitri daripada Honda dan juga Keluarman. So dalam ni kita akan dapat 1, 2, 3, 4 sahaja yang ada dalam ni. Dan yang dapat tahu, tengok design dia begini-begini. Kalau kita buka ni bukan setakat dapat duit. Tapi sini tak ada duit lah. Kalau lah bagi duit sekalian. Ni sini dia ada lipat. Beli sini boleh lipat. Sini kita buka. Ni kalau boleh tengok mata dia ni, kita boleh buka kat mata ni. Dan juga ni apa? Boleh koyak. Koyak sekarang ke? Tak apa, kita koyak je. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila kita dah koyakkan, ini dia. Kalau kita pakai ke sini dia akan jadi macam Keluarman. Itu dia. Ni ada tempat tali sebenarnya kat sini. Boleh jadi topeng. So ikat tali ni, ikat kat belakang, so boleh belah pakai. Itu dia. Itu saja sebenarnya. So kalau siapa nak, boleh dapatkan dekat kedai-kedai online di Shopee, Lazada dengan TikTok sebenarnya ada juga. Tengoklah, tapi pastikan kalau beli lebih pada RM10 ada bawah tu dah tulis free gift. Itu saja. Tin semua dah ada, nanti kita buat video lain untuk semua merch yang ada. Okay, bye.